daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, kita telah kenalkan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, sesiapa yang mendengar seseorang yang yanshud, menjerit ataupun angkat suara kata dhalatan, duk bagi tahu asalnya dhalah ni binatang hilang. Unta saya hilang, siapa ada jumpa? Tu yanshud. Kambing saya hilang, siapa ada jumpa? Lembu saya hilang, siapa ada jumpa? Fil masjid, di dalam masjid. Pasal apa hal ni berlaku? Sebelum kita nak baca hadis ni dalam terus, sebab masjid adalah tempat orang berimpun. Bila tempat orang berimpun, kadang-kala paling mudah sekali bila binatang hilang, pergi tanya orang dalam masjid. Pada zaman dulu, sekarang tak apalah, ada medsos kan, ada media sosial. Dulu tak ada. Dia apa, badui padang pasir mana ke apa, barang hilang masuk dalam masjid, ataupun binatang hilang masuk dalam masjid, jerit dalam masjid ataupun angkat suara dalam masjid, bagi tahu bahawasanya siapa jumpa barang saya. Jadi masjid jadi tempat untuk iklan barang, barang orang hilang. Pasal itu pusat dia, kerana pusat tempat orang bertumpah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya kita dengar orang kata macam tu dalam masjid, falyaqul, hendaklah kita kata, seorang tu kata, la raddahallahu alaika, Allah Ta'ala tak akan mengembalikannya kepadamu. Sunnahnya kita kata, Allah tak akan mengembalikan barangmu yang hilang. Macam mana tu? Fa innal masjida la tubna lihadha, kerana masjid tidak dibina untuk ini. Di kalangan para ulama, mereka berbincang, adakah fa innal masjida la tubna lihadha, masjid tak dibina untuk ini tu termasuk dalam hak perlu kita kata ke, ataupun yang tu ulasan Nabi yang kemudian? Zahirnya yang nampaknya macam doa kita patut sikit dah, la raddahallahu alaika, Allah tak kembalikannya kepada kamu. Tak ni bila orang tu kata barang saya, assalamualaikum tuan-tuan, tuan-tuan ada nampak tak saya punya motosikal hilang dah 3 hari dah, pergi kat depan masjid ni, kita dengar, kita jawab la raddahallahu alaika, la raddahallahu alaika, Allah tak bagi pulang baliklah barang tu. Sebab kata Nabi, masjid tak dibina untuk itu. Kerana kalau dibenarkan hal itu, semua orang mari iklan barang dia. Tak jadi kerjalah masjid. Pas mayang, orang tu iklan. Lepas mayang, orang ni bagi tahu, tuan-tuan saya ada ni. Nanti kita tengok lagi ada tentang menega pula. Lepas tu kau ni pula, tuan-tuan saya baru saja buka pasar raya, harap boleh tolong beli tu. Seorang pula, tuan-tuan saya baru saja buka warung kopi di sekian, harap kita semua boleh tolong tu. Masjid akan jadi tempat macam apa? Pasar. Semua orang mengiklankan kepentingan diri dia, maka tak jadi dia suasana masjid. Main masjid semua orang teringat ada tujuan dunia dia yang lain, bukan tujuan akhirat, tujuan nak dapatkan balik dunia dia. Para ulama berbincang tentang hukum orang yang pi iklan bagi tahu barang dia hilang. Dhalah maksud binatang, termasuklah barang lah juga. Apa hukum? Di kalangan mereka
menyatakan ia adalah sesuatu yang haram. Bukti haram kerana Nabi suruh doa bagi tak dapat balik. Kita tak boleh doa macam tu. Kalau kita tengok orang di luar masjid kata, tuan-tuan saya ada hilang barang, kita tak boleh kata la raddahallahu alaik, semoga Tuhan tak bagi barang balik. Tak boleh, sebab dia iklan di luar masjid. Patut kita doa supaya Allah bagi balik. Pasal apa kita doa dalam masjid macam tu? Sebab dalam masjid dia telah merosakkan tujuan masjid. Dia telah merosakkan tujuan masjid, iaitu masjid dijadikan kepentingan diri dia untuk iklan barang dia. Saya di Penang dulu pernah ada satu penceramah tu, terkenal lah juga. Dia baru buka pasar raya, bukan pasar raya lah, macam mini market lah dia buka. Dia kempen dalam khutbah dia, siap dia habaq lagi, siapa yang tak beli kalau saya buka dan saya gagal pasar raya, tuan-tuan bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala kerana tidak menolong sesama Islam. Dia gempak orang lagi. Pada orang lain mungkin pergi beli kedai orang lain. Dia boleh. Kalau ustaz boleh, makmum pun boleh tak? Boleh. Kalau kita semua masyarakat peniaga, kita ada 20 orang peniaga, 20 orang peniaga boleh iklan tak? Boleh. Lepas tu kita pula nak cari pekerja. Pas semayang, tuan-tuan, saya cari 3 orang pekerja untuk restoran saya. Siapa nak kerja beritahu. Main seorang lagi pula, tuan-tuan, saya cari 2 orang untuk pembantu rumah saya. Main masjid jadi macam tu. Faham tak? Maka dengan itu Nabi kita suruh kita doa sunnah. Sunnah doa ni elok. Yang ni sunnah doa yang opposite, yang bertentangan, Allah Ta'ala tak kembali. Kenapa? Kalau dia buat macam tu, aku barangku dulu iklan kat masjid lah semua, maka berpusu-pusulah orang menjadikan masjid tempat iklan. Dan fa innal masjida lam tubna li hadza, kerana masjid tidak dibina untuk itu.